Penyakit hati ini satu penyakit yang diminta supaya kita jangan sampai peringkat kita membawa kepada kematian. Jangan sampai peringkat dalam hidup kita apabila kita mati dalam keadaan hati yang penuh dengan penyakit. Satu benda yang keji dalam hidup seseorang. Dalam hidup kita diajar supaya sepanjang dalam hidup kita ni sentiasa bersihkan dan sembuhkan penyakit hati yang kena pada diri seseorang ini. Dalam pengajian kita yang sudahnya, ada 8 perkara yang menyebabkan seseorang ini terkena dengan penyakit ini. 8 perkara ni kita sebut aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli. Ini ayat yang kita belajar pada pengajian yang sudah. Dalam Al-Quran Allah sebut ada tiga perkara yang kamu kena utamakan dalam hidup. 3 perkara yang kena utama. Yang pertama, cintakan Allah. Yang kedua, cintakan Rasul. Dan yang ketiga, jihad di jalan Allah. Yang ni di antara benda yang mesti diutamakan dalam hidup kita. Allah mesti diutamakan daripada segala-galanya. Kemudian Rasul mesti yang kedua dalam hidup kita. Yang ketiga dalam hidup kita, jihad, perjuangan di jalan Allah. Wa jihadun fi sabili, jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah ini satu benda yang utama dalam hidup. Kemudian dibandingkan dengan jasad kita dan sebagainya. Tiba-tiba 8 perkara ni yang kita sebut pada pengajian yang sudahnya, 8 perkara aba'ukum wa abna'ukum tadi. Ibu bapa ni menjadi halangan kepada ingatnya pada Allah. Ibu bapa menyebabkan manusia tak kenal Rasulullah. Kemudian ibu bapa yang menyebabkan anak-anak tak tahu jihad di jalan Allah. Ini di antara 8 perkara ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut bukan ibu bapa je, anak-anak jadi demikian juga. Kadang-kadang dalam hidup kita ni yang disebut dengan pasangan hidup jadi demikian juga. Kemudian dalam hidup kita ni kerana harta benda, kita jadi penyakit pada diri kita dengan 8 perkara ni. 8 perkara ni datang penyakit dalam jiwa kita. Jadi rasa tamak, jadi rasa tak cukup. Dalam hidup ni semua jadi semakin banyak yang kita biarkan tebal-tebal. Waktu mana dekat nak mati, penyakit hati ni besar. Yang waktu mana orang dekat nak mati, dia rasa benci untuk berjumpa dengan Allah. Yang ni yang paling bahaya. Bila dia berpenyakit dalam hati ni, kita berpenyakit dalam hati, tiba-tiba kematian datang, kita pun jadi tak suka jumpa dengan Allah. Waktu mana kita tak suka jumpa dengan Allah itu, yang ini jadi bahaya pada kita. Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Siapa-siapa yang dia rasa cinta untuk berjumpa dengan Allah, dekat dengan mati itu, dia rasa gembira, dia rasa tenang, dia rasa seronok untuk berjumpa dengan Allah. Allah pun rasa seronok nak berjumpa dengan diri dia. Wa man kariha liqa Allah, mana-mana orang yang benci untuk berjumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ah, maka Allah pun benci untuk berjumpa dengan dia. Maknanya, kalau Allah dah benci untuk berjumpa dengan kita waktu mana kita dekat dengan kematian kita, yang ni satu penyesalan yang besar dalam hidup dan kerugian yang amat sangat. Sampai peringkat bencinya tak nak berjumpa dengan Allah, dia tak boleh nak mengucap. Bila bencinya dia nak menghadap depan Allah, sampai peringkat dia tak ada persiapan nak menghadap depan Allah. Yang ni yang menyebabkan agama ajar dalam hidup kita ni, kita kena pastikan terkawal diri kita. Jangan sampai peringkat cinta pada mak ayah, cinta kepada pasangan hidup, sayang kepada keluarga kita ni, sampai peringkat tertinggal Allah. Tertinggal Allah, tertinggal Rasul, dan tertinggal jihad di jalan Allah. Yang ni yang kita belajar pada pengajian yang sudah. Para hadirin sekalian, ingat balik ayat ni, nak gambarkan bagaimana Allah cerita dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24 ini. Ayat dalam keadaan yang kita diajar supaya kita kena jaga-jaga. Jangan sampai peringkat kita ni terjerumus. Kalau kita terjerumus dengan penyakit ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut fatarabbasu. Fatarabbasu itu maksudnya Allah kata, tunggulah kamu hatta ya'tiyallahu bi amri, akan sampai ketentuan Allah dalam urusan yang kamu kerjakan itu. Ayat yang akhir itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut fatarabbasu. Fatarabbasu tu tunggulah kamu, tengoklah kamu, perangai kamu ni
Oleh kerana kamu lebihkan yang disebut dengan selain daripada Allah, siaplah kamu keadaan yang berlaku pada diri kamu ini.